Nilai sebuah rumah tapi saya boleh pegang dekat tangan saya je. Inilah yang saya pegang ni adalah Gold Bar 1 kilogram emas. Gold Bar 1 kilogram emas ini harganya pada tahun 2023 harganya hanyalah RM296,000. Hari ini dah pencecah RM500,000. Dalam masa setahun sahaja harganya naik lebih RM100,000 iaitu kenaikannya sekitar 36%. Jadi siapa sebenarnya yang patut beli Gold Bar 1 kg ni? Biasanya ialah dibeli oleh pemilik bisnes yang mahu menyimpan modal dalam bentuk aset yang kekal nilainya. Ada juga pelabur yang menyimpan dengan matlamat untuk menjana keuntungan dalam masa lebih 2 tahun. Individu yang mempunyai pendapatan lebih RM30,000 sebulan tetapi masih belum ada harta dalam bentuk emas juga antara yang sesuai. Begitu juga dengan mereka yang sudah ada simpanan lebih RM300,000 di dalam bank dan tahun simpanan itu tak akan digunakan dalam tempoh 2 tahun. Hakikatnya tuan-puan, 1 kg ni bukan sekadar simpanan tapi simbol kekayaan dan kestabilan yang sebenar. Bila tuan-puan pegang sendiri seketul emas 1 kg ni, barulah tuan-puan akan rasa apa maksud kekayaan yang boleh digenggam. Urusan jual beli emas bersama Public Gold sangat mudah dan telus. Jadi kalau anda berminat nak tukarkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas, boleh rujuk di pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.